Satu lagi anak, duit aku dekat rauk dengan dekat bentung. Yang Pak Usuk ni dia perasan sangat-sangat pasal duit dia. Kenapa? Dia berniaga dekat situ kenapa? Dia nak tipu siapa? Yang dia cakap dekat sana, dia cakap dekat sini. Orang tu percaya ke cakap dia? Orang tu tengok dia berniaga dekat situ ke? Ni Ana. Ni Tirah, ni Pika. Ni Anu. Dekat mana? Yang Siti Nurhaliah Aliah ni dah kenapa dengan hidung kau gila? Dengan Nurul ni kenapa dengan kau? Kau cederakan aku dekat hospital Kuantan tu kenapa? Yang Angah dengan Zamsi ni apa benda geng-geng ni nak cederakan orang? Dekat hospital, dekat pejabat pentadbiran hospital tu kena bunuh kawan tu, kau tahu? Kau nak tunjuk apa Angah? Kau nak tunjuk kau berniaga? Kau nak tunjuk kau berkawan poli? Itu masalah kamu. Itu masalah kamu, bukan masalah saya. Yang kamu tak kerti bahasa sangat, kenapa? Yang kamu tak kerti bahasa kereta hitam tu dengan kereta apa benda dekat Alostar tu kamu curi. Kau tak kerti bahasa sangat-sangat, kenapa? Kenapa dekat Lela, dekat Alostar tu kena bunuh gila? Kau bunuh dia. Aku nampak kejadian tu. Jadi tau. Demi Allah aku cakap Zaini Jam, aku nampak benda tu. Aku berbelah anggota polis yang lain nampak kejadian tu. Kau ingat kami main-main ke benda ni? Kau ingat aku main-main ke benda ni? Kau ingat aku ni reka-reka cerita macam kau reka cerita pasal kereta hitam tu kau buat lagi? Kau dengan bapak kau? Kau dengan Zamri tu reka cerita dekat itu? Yang budak dengar tu dia tak cakap apa-apa dekat tu, dia diam je. Dia bercakap dengan aku selepas balik kejadian tu. Kita orang berkumpul dekat Lahad tu. Kau faham tak? Kau faham tak? Zaini Jam, kau faham tak? Kau gunakan kedai aku ni dengan apa benda Zamri ni apa benda ni? Lahad tu gitu. Kau faham ke tidak babi? Kau kerti bahasa ke tidak?